Ananda datang, Ayahanda. Ananda datang, Ayahanda. Ananda datang, Ayahanda. Anandaku, sudahkah tamu itu semua pulang? Sudah, Ayahanda. Allahu Akbar. Ananda, Ayahanda telah merosakkan majlis malam ini. Ayahanda, kalau Ayahanda mati, siapakah yang akan mewarisi semua harta? Mengapa Kanda terlalu biadab sekali bertanya soal ini di hadapan Ayahanda? Itu bukan soal biadab, Abdul Wahab. Kanda berdua cuma ingin tahu saja. Kanda juga memang sama. Kanda berdua memang sama. Sejak dari tadi lagi Kanda berfakat-fakat. Demokrasi terpimpinlah, diktatorlah. Bukan Adinda tak tahu. Sudah, jangan bergaduh. Anak anda bertiga ini tak ubah macam anjing dengan kucing. Dari kecil sampai dewasa, tak berhenti-henti asyik dengan bergaduh saja. Dengar sini. Kalaulah ayahanda mati, harta-harta ini ayahanda akan serahkan kepada Abdul Wahab. Sebab dia yang tua. Abdul Wahab akan membagi-bagikan harta itu kepada Abdul Wahid dan Abdul Wahab. Ayahanda, menurut keterangan Dr. Zain, Ayahanda mesti dihantar ke hospital sekarang juga. Hospital? Ayahanda tidak mau. Adinda bukan tidak tahu yang Ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa dipaksa-paksa? Adinda memang suka mencari kebencian. Jikalau Ayahanda tidak dikirim ke hospital, Ayahanda akan mati. Ya, Kanda berdua memang suka kalau Ayahanda mati. Sebab Kanda berdua boleh membolot segala harta-harta. Bukan? Diam! Kalau nak berdekar, pergi keluar! Keluar! Allah! Ayahanda. Allah! Abdul Wahab. Ayah. Abdul Wahid. Ayah. Ayahanda. Coba Adinda perhatikan. Nama Kanda berdua saja yang Ayahanda sebut. Tapi nama Adinda, Ayahanda tak sebut langsung. Itulah tandanya Adinda anak yang durhaka. Sekarang Ayahanda sudah mati. Berapa bahagian Adinda? Adinda akan dapat lebih daripada Abdul Wahab. Berapa? 3, 4. Entahlah. Sekarang juga Kanda akan pergi kira. Ayahanda telah selamat dikebumikan. Wahai adindaku Abdul Wahid dan Abdul Wahab, Kanda memanggil kamu kemari ialah untuk membahagikan segala harta-harta. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada Adinda Abdul Wahid. Berapa banyak wang Ayahanda tu? Oh, banyak. 4,500,000 pound sterling. 4 juta? Wah, Adinda setuju.
segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estet-estet, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa dan juga stable lumba kuda terpulang kepada Kekanda. Berapa jumlahnya itu? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat Adinda Abdul Wahab akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini kepada Adinda. Oh. Rumah yang macam museum ini ya? Keputusan Kanda memang adil. Memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang dan Adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ini tidak adil. Kalau nak diturutkan, Adinda 1 sen pun tak boleh dapat. Sebab Adinda lah yang menyebabkan kematian ayahanda. Ya. Adinda kan tahu yang ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa Adinda sebutkan pasal hospital? Oh. Sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong ya? Dinda tak sangka yang Kanda berdua mempunyai hati yang sungguh busuk. Baiklah, Kanda boleh ambil semua harta ayahanda. Adinda tidak mau 1 sen pun. Tapi ingat, mulai hari ini, kita bertiga putus saudara. Abdul Wahab, jikalau Adinda tidak mau tinggal di rumah ini, Kekanda akan berhentikan khadam. Khadam, kamu boleh tinggal di sini. Dan buatlah rumah ini seperti rumah kamu sendiri. InsyaAllah di satu hari nanti, hamba akan pulang. Pulang dengan membawa kemenangan gemilang. Tuan, keputusan yang semacam ini tidak adil, Tuan. Ya, kau cuma seorang khadam saja. Kanda Abdul Wahab, perkara yang serupa ini bolehkah Abdul Wahab membawa ke mahkamah? Tidak boleh. Sebab Allah yarham ayahanda kita dulu tidak membuat hitam dan putih. Sekarang kita alihkan cerita ini kepada saudagar yang penipu. Bukan macam Pak Haji tu. Pak Haji tak ada tipu ya. Saudagar ini ialah Sadik Segaraga. Oh, Tuan Penasihat. Kasim Patalan. Sila duduk. Sebab apa Tuan Segaraga menyebut saya kemari? Begini, perniagaan saya semakin lama semakin merosot. Hutang bertambah. Itulah sebab saya panggil Tuan kemari kerana hendak meminta buah pikiran apa yang harus saya buat. Oh, itu sangat senang. Senang? Saya ada fikir nak mati. Tuan bilang senang. Dengan apa jalan senang? Bukankah Tuan tahu Allah yarham Ismit Ulam Raja ada meninggalkan banyak harta kepada Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Kawinkan saja anak Tuan kepada mereka. Kawinkan anak saya? Ini bukan mau beri senang. Saya boleh jadi papa kerana bankrupt. Ini untungnya sangat besar. Untung? Dengan apa jalan saya boleh untung? Sebelum mereka kahwin, kita mesti buat satu syarat. Dengan apa syarat? Begini. Hah? Bagus. Memang Tuan orang yang bijak.
Kepala otak tuan nombor 1. Mengapa saya tak fikir dahulu? Saya pulang di rumah. Saya berpakat dengan anak saya. Kalau perkara ini berhasil, tuan akan terima 20%. Besok saya akan siapkan kontraknya. Baik. Ananda Hamidah, Rafidah dan Gasidah. Besok kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Kamu pergi ke kedai Abdul Wahib. Dan kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Gunakan kecantikanmu dan memikat hati mereka sehingga tertawan. Anak-anak tak mahu, Ayahanda. Sebab anak-anak benci pada Abdul Wahab. Ini adalah perintah dari Ayahanda. Ini adalah perintah dari Ayahanda. Tak ada kerja lain kau ni, ya? Main aja. Aku ajar kau buka begini lama pun kau tak boleh juga. Kalau burung tu burung juga. Burung mana pula yang bersiul? Oh, Hamidah Segaraga. Silakan masuk, Adinda. Dinda datang, tidak beli burung. Dinda pilih sajalah yang mana satu Dinda kehendaki. Dinda tidak beli burung yang pandai berkata-kata. Jikalau Adinda berkehendakkan burung yang pandai berkata-kata, nanti Kekanda hantarkan semuanya ke sekolah. Dinda hendak beli burung yang pakai tarbus. Burung yang pakai tarbus tak ada di sini. Tetapi orang yang pakai tarbus belum ada yang punya. Burung yang itulah yang Dinda hendak beli. Kenapa tak cakap siang-siang? Sayang. Jangan pegang. Dosa. Kalau nak pegang, mesti masuk meminang. Meminang? Itu perkara senang. Besok Abdul Wahab datang. Kanda Abdul Wahib. Oh, Adinda Rafidah Segaraga. Sila masuk. Sila, Adinda. Sila. Sila juga. Ente ambil wang ini, pergi minum kopi. Dan jangan datang sebelum anak panggil. Terima kasih Tuan Abdul Wahid. Manis ke Rafidah Segaraga. Sudah lama kita tak berjumpa. Kanda Abdul Wahid. Sejak pertemuan kita di malam itu, Adinda sedikit pun tak dapat tidur. Asyik teringatkan Kanda saja. Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Makan tak kenyang. Tidur tak basah. Mandi tak lena. Pendek kata dalam seminggu dua ini, macam kapal nak maksud dok. Alah, Kanda boraklah. Takkanlah Kanda ingat pada Dinda. Misai pendek tidak percaya, ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, operetlah dada, x-ray lah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu tersembam ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Kaki bukan sebarang kaki. Kaki diorder dari Egypt. Lelaki bukan sebarang lelaki. Ini lelaki Abdul Wahid. Jikalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekaslah lekas masuk meminang. Meminang.
Oi, di sana. Amboi cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, Perli ya. Sudahlah pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Apa? Bapak di sana hantar di sana kemari suruh memikat di sini ya? Ya. Memang bapak di sini suruh di sini memikat di sana. Tapi di sini tak ingin dengan muka di sana tu. Cakap lawang kan. Apa? Di sana fikir di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapuk. Di sini pun tak ingin dengar di sana. Eleh. Muka macam di sana tu, sekali di sini ketik 10 yang datang tahu. 10 yang datang tahu. Kalau 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa tahu. Abdul Wahab. Hello Sabrina, kekasih lama. Silakan. Sudah lama kita tak berjumpa ya. Sabrina, saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Macam-macam lah. Bagus lagunya. Kedai lain tak ada jual, kedai ini aja. Tuan Sadik, Saya? tabahkan hati, teguhkan semangat, cakap biar tegas, jangan takut, oke? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Mana dia anak anda Abdul Wahab? Abdul Wahab sudah putus pertalian saudaranya dengan kami. Oh, Dia sudah jatuh miskin. Hartanya habis semua dijoli. jangan takut. Ini harimau Cina. Dan apa hajat anak anda kemari? Begini Tuan Hamba, kami berdua telah tertarik kepada anak Tuan Hamba, Hamidah Dan harimau. Tidak, Rafina. Kalau boleh, kami berdua ingin memperistrikan anak Tuan Hamba. Boleh, apa salah? Tetapi dengan satu syarat. Syarat apa? Begini syaratnya. Tuan Hamba boleh kahwin dengan anak Hamba. Tetapi Tuan Hamba tidak boleh marah. Kalau Tuan Hamba marah, Tuan Hamba berdua akan dijual. Dan harta benda Tuan Hamba, Hamba rampas. Bersetuju? Hamba minta tempoh 5 minit. Baik, silakan. Syarat ini berat, Kanda. Kalau kita marah, kita akan dijual dan harta kita semuanya dirampas. Ini tak boleh jadi, Kanda. Dinda jangan jadi bodoh. Kita mana boleh marah. Sebab Hamidah dan Rafidah cintakan kita berdua. Jangan takut, kita tak boleh dijual. Kalau begini boleh, Kanda. Sesudah kita kahwin 10 hari, kita bawa istri kita pindah ke lain tempat. Kalau kita marah pun dia tak tahu, Kanda. Ya, itu betul. Habis, apa macam? Jadi, mari. Hamba setuju. Bagus. Kalau sudah setuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Ya, sekarang saya. Selesailah upacara perkawinan kedua-dua lembu itu. Mereka tu tak sadar yang mereka tu akan kena tipu. Bodoh betul. Sadik Segaraga pun sudah membuat satu rancangan. Anak
anak-anakku Hamidah dan Rabidah, jangan lupa apa yang ayahanda pesan. Tahu? Ayahanda. Mereka pulang, Tuan. Hamidah, sambut suamimu dengan sopan dan santun dan dengan kasih mesra. Ayahanda. Selamat pulang, Tuan. Terima kasih. Hidangan sudah siap, Tuan. Selamat pulang, Ananda. Terima kasih, Ayahanda. Sila duduk. Silakan Adinda bersama-sama. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ni ada undang-undang. Kalau suami makan, isteri mesti menjadi pelayan. Ini undang-undang bagus. Macam dalam syurga. Suami makan, isteri sebagai bidadari. Silakan Ayahanda. Ayahanda tak boleh duduk. Kalau menantu makan, Ayahanda mesti jadi hakim. Hakim, ini sudah macam dalam kot. Dalam kot pun dalam kot lah. Perut dah lapar. Mari kita makan. Tak boleh makan. Sebelum makan, ambil bau dahulu. Ambil bau? Ya. Masya Allah. Lazat. Lazat? Ya. Lazat? Apa artinya ini? Ini undang-undang. Ini undang-undang kasih mampus. Kanda jangan marah, nanti kena jual. Ai, nampaknya marah. Tidak, cuma anak gurau saja. Tuan Sadik, saya garanti, ini malam mereka mesti kena jual. 20%. Sadik Segaraga. Dulu di sana katakan, sekali di sana ketek, 10 lelaki datang. Kenapa di sana datang sini dah tak ada lelaki lain? Di sana. Di sini datang dekat sini. Bukannya di sini tergila-gila dekat di sana. Di sini datang dekat sini, pasal di sini nak kasih tahu yang abang-abang di sana tu nak kena jual. Kena jual? Kena jual? Padan dengan muka dia biar dia mampus. Ini berita gembira. Di sana. Bapak di sana tu penyamun. Abang-abang di sini tu penyangak. Dah kena dah penyamun jual si penyangak. Apa salahnya? Menyesal di sini. Kalau di sini tahu, tak ingin di sini nak tengok muka di sana. Kalau di sana tak mau tengok muka di sini, di sana boleh balik tidur di Sinun. Di sini menyesal. Abdul Wahab. Padan dengan muka kau berdua. Apa macam kita ni, Kanda? Kanda lapar tak? Lapar. Tapi tengoklah dia tu. Apa yang dia buat tunggu kat tangga tu? Jangan-jangan dia takut kita dimasuk ke dapur curi makan, tak? Entahlah, dengar dulu. Marilah kita nak tidur. Mana mau pergi, ha? No entry? Apa maknanya ini semua? Hamba mendapat perintah
Tuan hamba kedua tidak dibenarkan masuk tidur ke dalam bilik. Adakah perbuatan kamu ini semua supaya kami boleh marah dan kamu boleh menjual? Sabar. Ini adalah satu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuan Sadik Segaraga. Sadik Segaraga? Ini boleh mendatangkan marah. Sabar, Kanda. Sabar. Benar Kanda Abdul Wahab dan Abdul Wahid? Dalam rumah ni ada undang-undang. Barang sesiapa bernikah dengan adinda berdua, tidak dibenarkan tidur di dalam bilik. Kalau tak boleh tidur dalam bilik, kami nak tidur di mana? Tidur di kandang kuda. Kandang kuda? Berapa lama? 1 bulan? 1 tahun? Untuk selamanya, Kanda. Dengar sini. Kami ini marah. Kalau kami... Apa bising-bising ni, ha? Ayahanda, undang-undang yang ayahanda bikin ini tak patut sama sekali, tahu? Jadi anak anda berdua marahlah. Jangan katakan anak-anak berdua. Sesiapa pun dalam dunia ini mesti marah. Marah ya? Ya, memang kami marah. Tuan kutuk tak sadar diri. Nak mampu. Jadi marah, ha? Oleh kerana anak anda marah, anak anda akan dijual dan harta benda semua dirampas. Tuan penasihat? 20%. Tiga Abdul, Part 21. Tuan penasihat, sekarang datang di ofis saya beri cek 20%. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Padan dia punya muka. Abdul Wahab merasa yang ia telah menjadi miskin. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu malam, waktu dia sedang tidur, Wahai anandaku Abdul Wahab, kau sajalah yang dapat membela abang-abang. Dengan syaratnya, kau mesti memperistrikan Kasidah. Besok, kau pergi berjumpa Tuan Sulaiman Akhlak. Dia seorang peguam pembela. Ingat nama ini, Sulaiman Akhlak. Sulaiman Akhlakan. Tiga Abdul, Part 22. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong Tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah Tuan anak kepada Ismit Ulam Raja? Benar, Tuan. Bolehkah saya melihat surat keterangan Tuan? Oh ya. Ini pasport saya. Ya. Keterangan ini benar. Tuan Abdul Wahab, sebelum Allahyarham Ismit Ulam Raja meninggal dunia, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada Tuan. Harta? Mana ada lagi, Tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi, harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tehran, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, Tuan? Oh, banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Sekarang, kalau Tuan mau urus sendiri, Tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau Tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan.
Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh? Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah tentu boleh. Tuan Sulaiman Akhlak kan? Saya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali.